Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadil, pengisi kita pada malam ini, Ustaz Muhammad Izzuddin Zainal Abidin, yang merupakan pelatih program syar'i. Betul Ustaz? Betul Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hakim bin Nordin selaku pemangku Timbalan Ketua Pemuda PAS Negeri Melaka, dan juga merangkap Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan Jasin. Barisan pimpinan Jawatankuasa Dewan Pemuda PAS Kawasan Jasin, pimpinan ahli negeri, cawangan, kawasan dan cawangan di setiap tempat, para penonton sidang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan dibentangkan satu pengisian yang sangat penting kepada kita selaku umat Islam, terutama umumnya, dan khususnya kepada kita ahli gerakan Islam PAS, khususnya PAS Kawasan Jasin. Jadi kita nak akan dibentangkan pengisian yang bertajuk isu arak dan diat. Diat adalah satu denda kepada orang yang melakukan salah dalam ataupun melanggar undang-undang lah dalam Islam, undang-undang syariah dalam Islam. Jadi insya-Allah akan dikupaskan oleh Al-Fadhil Ustaz Izzuddin, yang akan dikupaskan bagaimana ataupun sejarah ke ataupun apa-apa berkaitan dengan isu yang ada hari ini. Sebab hari ini isu ini timbul kerana sebabkan ada beberapa isu, iaitu kemalangan yang melibatkan nyawa seorang insan yang kita kata yang tidak ada apa-apa kesalahan pun, lalu dilanggar oleh orang yang mabuk dan melanggar juga macam-macam undang-undang, antaranya memotong lalu lintas garisan berkembar. Kemudian didapati positif dadah dan adanya didapati juga mabuk. Jadi sana ada banyak kesalahan-kesalahan dilakukan oleh pesalah itu tadi, dan akhirnya kita perlu membincangkan bagaimana cara Islam menyelesaikan masalah ini. Islam menyelesaikan masalah ini supaya kita faham undang-undang Islam ini sangat penting kepada kita umat Islam ni. Sebab undang-undang Islam ini membela kita sebenarnya. Dia bukan menzalimi ataupun menindas kita, tetapi mendidik dan menyelamatkan kita ini di dunia ini dan juga akhirat. Jadi insya-Allah saya persilakanlah kepada Al-Fadhil Ustaz untuk membentangkan tentang tajuk isu arak dan diat ini. Dipersilakan Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator Ustaz Salihin, yang dihormati seluruh staf kepimpinan, Ketua Pemuda PAS Kawasan Jasin, Timbalan Ketua, seluruh staf kepimpinan muslimin muslimat dan seluruh hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi insya-Allah sebelum saya mulakan, kita kena mulakanlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan berkat kita membaca firman Allah ni dapatlah satu rahmat kepada kita untuk menjalani satu majlis ilmu yang kita akan sama-sama berkongsi pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-219. Jelas Allah sebut kepada kita. Allah bagi tahu, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'un lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai arak dan juga judi. Maka Allah Subhanahu wa taala minta untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada mereka, pada kedua-duanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya, mafsadahnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya pula kepada kamu, apakah yang mereka akan belanjakan, dermakan. Maka katakanlah, dermakanlah apa-apa yang berlebih dari keperluan kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala jelas, bila kita sebut pasal khamr, pasal maisir, ini adalah dua elemen yang sangat besar, yang sangat bila kita sebut nak haramkan, tak semua orang boleh terima, tak semua orang boleh setuju.
Dan satu lagi, kenapa benda ni jadi keruncing di dalam kehidupan masyarakat kita hari ni, kita kena nilai balik satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda kepada kita, la tanqudanna ural Islam urwatan fakullaman qadas urwatan tashabbatan nas billati taliha fa awwaluhunna naqdun al-hukmu wa akhiruhunna solah. Dan Nabi SAW bagi tahu kepada kita, sesungguhnya ikatan-ikatan Islam yang akan terlepas satu persatu. Satu-satu prinsip Islam akan terlepas. Dan setiap kali berpegang, setiap kali terputusnya ikatan-ikatan tersebut, maka manusia akan cenderung untuk berpegang kepada ikatan-ikatan yang berikutnya. Maka antara ikatan yang pertama yang diputuskan, yang terputus di akhir zaman ni adalah al-hukmu, undang-undang. Kan? Ataupun cara hidup kita, sistem yang kita hidup di dalamnya. Syariah kita, kan? Undang-undang kita, semua benda. Dan yang terakhir adalah solat. Berapa banyak disebabkan asalnya mula-mula undang-undang saja dinafikan, tapi makin lama solat tak boleh nak buat, solat kena sepak pun tak ada masalah, kan? Al-Quran kena pijak tiada tindakan. Contoh, kita bagi tahu contoh. Jadi itu antara isu-isu yang kita kena sedar. Semua tu berpunca daripada apa yang Nabi dah ingatkan dahulu, kan? Jadi sebab itulah kalau kita lihat hari ni satu tajuk yang sangat besar, yang sangat relevan untuk kita sama-sama diskusikan. Kita tak ada niat untuk buka kitab ke, kita tak ada niat untuk sampai ke khilaf itu, khilaf ini. Kita cuba sampaikan macam mana pandangan sistem yang sebenar, kan? Sistem, reality sistem hari ini dan bagaimana Islam menyelesaikan perkara tersebut. Kalau ada soalan apa semua, bolehlah terus komen kat bawah, kan? Nanti moderator boleh tolong bacakan. Tak payah tunggu akhir-akhir nanti baru nak type, nanti lupa. Time kita sama-sama share ni, tiba-tiba ada nak tambah ke, ada nak betulkan ke, ada nak soal ke, kan? Boleh je komen terus di dalam ruangan komen, insyaAllah. Jadi tajuk kita hari ni tiga perkataan. Mabuk, maut, diat. So kalau mabuk, maut, diat ni dia berkait rapat, kan? Bila mabuk berlakunya maut, berlakunya diat. Semua tu akan berkait rapat. Kita akan cerita satu persatu bagaimana perkara tersebut dinilai ataupun dicerapkan ataupun diimplementasi di dalam fiqh jinayat dan juga undang-undang Malaysia ni, insyaAllah. Jadi slide yang kedua kita terus masuk isu, kita tak nak panjang-panjang sangat mukadimah. Jadi realiti Malaysia ni kalau kita tengok, kalau berlakunya aksiden, berlakunya kemalangan, berlakunya kecuaian, pemanduan secara berbahaya, melulu, semua tu kita akan di Malaysia ni akan disabitkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di bawah kanun keseksaan ataupun dalam bahasa Inggeris dia Penal Code, kan? Jadi mereka ni akan didakwa, mereka ni akan dibawa ke mahkamah, diheret ke mahkamah dan akan dibincangkan tentang hukuman mereka. Bagaimana hukumannya akan ditentukan oleh hakim. Walaupun benda tu dah di dalam penal code ni, dalam kanun keseksaan ni, mereka hanya menentukan had maksimum, kan? Macam mana hukuman tersebut boleh dibuat. Tapi bila masuk mahkamah, hakim sendiri akan tentukan berdasarkan faktor keringanan, faktor pemberatan, dan semua tu akan dinilai oleh hakim untuk menentukan hukuman sebenar kepada pesalah. Jadi antara hukuman yang di highlightkan di dalam akta ni ada 3 lah, kan? Penjara, denda dan juga lesen digantung. Ada orang bagi tahu lah gantung je lesen dia. Ya, memang dalam akta memang ada peruntukan untuk menggantung lesen dan kuasa ni diberikan sepenuhnya kepada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, kan? Dan benda ni diberikan kuasa kepada mereka untuk gantung bila bicara ada hukuman untuk menarik ataupun menggantung lesen mereka, maka benda tu valid dan akan dibuat. Tapi macam yang saya cakap masa mula-mula tadi, semuanya bergantung kepada keputusan hakim. Hakim akan nilai faktor pemberatan, hakim akan nilai faktor keringanan. Semua tu kita akan lihat, dia akan disiasat, dia akan dibicarakan di dalam mahkamah, maka barulah akan timbul keputusan untuk hukuman mereka. Jadi tidak semuanya kes-kes tragedi yang berlaku akan dapat tiga-tiga ni sekaligus. Ada yang, kalau yang tadi tengok, kan, baru keluar reman 4 hari. Itu kes yang Ustaz Solihin sebutkan tadi, kan. Yang paling baru dapat reman 4 hari. Tak habis siasatan lagi, tak habis lagi pembicaraan, kan. Jadi kalau kita lihat kat tepi tu ada, kat dalam slide tu ada beberapa kajian. Saya tak sempat cari yang latest, cuma ada daripada UPM, yang bawah tu daripada
Jabatan Kajian Politik Nasional dan Antarabangsa ada keluarkan beberapa statistik. Kita tengok. Punyalah banyak macam mana tragedi dan aksiden yang melibatkan pemandu mabuk ni daripada 2010 dah dikumpulkan, tengok. Yang meninggal 49 orang. Paling banyak masa 2015 229, 2016 237. Kan? Yang serious injury tu semua kecederaan yang berlaku, kematian-kematian yang berlaku disebabkan adanya pemandu mabuk atas jalan raya. Dan ni antara tragedi yang paling besar, 8 kes pemandu mabuk yang tepi tu. Statistik mula daripada 2017 hingga 2018 yang orang bagi tahu, yang kita boleh kata viral dan juga menjadi satu isu panas dan mendunia di dalam Malaysia, dalam ruang-ruang media sosial masyarakat Malaysia. Itu semua dikumpulkan. Dikumpulkan di dalam perkara tersebut, dalam statistik tersebut. So kita tengok, sangat meruncing sebenarnya kes-kes pemandu mabuk ni. Bukannya benda yang viral baru kita nak sibukkan. Tak. Sebenarnya daripada dulu lagi, ini dah tinggal statistik. Kan? Kalau kita baca geopolitik, ada orang yang mati sebab perang. Ya, kat Malaysia ni orang tak mati sebab perang, tuan-tuan. Ramainya meninggal sebab pemandu mabuk ni, tuan-tuan. Ramainya yang mati disebabkan pemandu mabuk ni. Kita kena tahu realitinya, statistiknya sangat tinggi. Kan? Ini benda yang dah dibuat kajian di peringkat universiti, di peringkat institusi-institusi intelektual tentang pemandu mabuk yang kita boleh ambil pada hari ini. Nak bagi tahunya sangat serius. Namun kita lihat di sana masalah besar yang ada pada akta ni juga. Akta ni dia bawah criminal law, penal code. Nanti kita akan masuk ke slide kedua. Hukumannya hanya fokus antara pesalah dengan negara saja. Dan mangsa dan keluarga tiada apa-apa hak, tiada apa-apa kuasa untuk menuntut apa-apa kepada pesalah dalam akta tersebut. Kita tengok slide yang kedua. Kenapa saya kata macam tu? Kita tengok slide yang kedua, yang ke seterusnya. Dalam Undang-Undang Malaysia, kita kena tahu ada ni 4 yang famous. Sebenarnya banyak lagi lah kalau kita nak sebut satu persatu. Dan ada sebablah saya mentionkan 4 yang famous ni kenapa. Pertama sekali, kita ada criminal law. Inilah yang ada akta tadi tu, criminal law. Yang mana kesalahannya melibatkan negara dan masyarakat. Contoh bunuh, curi, rogol, pemandu mabuk, ni semua akan didakwa dalam criminal law. Siapa yang dakwa? Pendakwa raya, prosecutor. Tak tahu betul ke tak. Jadi tu dia yang akan mendakwa. Bagi pihak negara, dia akan ada IO dia, ada file-file siasatan dia, lengkap file siasatan, dia akan bawa ke mahkamah dan akan dakwa pesalah tersebut. Banyaklah prosedur tu, kita tak bincang jauh lah, nanti jadilah undang-undang pula. Jadi nak katanya benda tu itulah cara dia. Negara yang sabitkan melalui pendakwa raya yang dilantik oleh negara, maka dia akan bawa pesalah tersebut dengan file-file tersebut, dengan bukti-bukti tersebut ke atas kesalahan yang telah dilakukan, bawa ke mahkamah. Fokus dia apa? Tu saya dah tuliskan tu dalam slide. Fokus untuk criminal law adalah menghukum pesalah, bukan untuk membela mangsa ataupun keluarga mangsa. Sebab apa? Kalau andai kata berlaku kejadian yang macam mabuk hari tu, ya, dia boleh disabitkan di bawah criminal law. Dia akan disabitkan dengan hukuman-hukuman yang menghukum pesalah. Tetapi keluarga mangsa hanya melihat sebagai penonton, tuan-tuan, tiada suara. Hanya melihat sebagai penonton di dalam perbicaraan tersebut. Melihat dia apa jadi kat orang ni, apa jadi pesalah ni. Ada ganti rugi untuk dia? Tak ada. Tak ada. Sebab apa? Hakikatnya kalau nak minta ganti rugi, kita kena masuk kepada jenis yang kedua tu, civil law. Criminal law lain, civil law lain. Sebab civil law ni lah yang akan menentukan, civil law ni yang akan meletakkan sebuah pertikaian antara individu ataupun pihak swasta, ataupun kalau dalam bahasa undang-undangnya dia orang sebut artificial person. Tak ingat. Itu kot badan-badan yang contoh macam kita dalam syariah ni, contoh macam Maiz lawan dengan orang yang nak murtad Mawib lawan dengan orang nak murtad. So Mawib tu jadi pihak, cuma dia bukan person, dia artificial person. Jadi tuntutan tu dibuat oleh individu untuk lawan individu. Inilah yang boleh dibuat oleh mangsa. Inilah yang boleh dibuat oleh keluarga mangsa. Sama kemalangan, contoh sama fitnah. Sama fitnah tak ada kena mengena dengan pendakwa raya. Dia hanya kena mengena dengan individu-individu yang menuntut di mahkamah. Tuntutan pampasan. Sama juga dalam kes mabuk ni.
Jadi individu yang bawa tuntutan kita panggil plaintiff, individu yang dituntut haknya dipanggil defendant. Jadi benda ni fokus untuk pampasan dan hak individu. Sebab itu dia beza dengan criminal law tadi. Masalahnya dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, civil law ni nak hire lawyer lagi kan. Nak kena detailnya dokumen yang dibuat bukan macam dokumen kita letak proposal bagi kat masjid, kita nak minta borang nikah ke, itu borang mas tautin ke, bukan tuan-tuan. Ni perbicaraan dalam mahkamah kena bawa dokumen, kena ada siasatan, kena ada bukti-bukti kan. Bukti-bukti video, gambar, dokumen semua tu kena kumpulkan kan. Dokumen jangan hilangkan fakta. Fakta-fakta tak boleh nak tambah lepas ada masa-masa dia kan. So dia melibatkan kerumitan kan. Berapa banyak birokrasi sistem yang ada dalam civil law ni. Sebab tu selalunya payah, senang cerita payah lah untuk orang awam yang ternafi haknya ataupun yang bukan ternafi, dia tergendala hak dia disebabkan kewangan, nak kena hire lawyer tuan-tuan kan. Tak boleh ada typo dekat dokumen dan sebagainya. Jadi tu benda-benda yang menjadi sebab, menjadi halangan kepada beberapa rakyat marhen untuk membawa tuntutan untuk menuntut di mahkamah. Ini civil law. Dan dalam praktikal undang-undang ada juga corporate dan business law kan. Yang paling besar family law ni. Sebab apa saya sebut juga family law ni? Zaman sekarang kan, kalau kita tengok family law tu kat bawah tu memang dalam praktikal undang-undang ada 2 orang, dibahagikan kepada 2. Kalau non-Muslim memang kita akan bawa ke peringkat sivil lah. Tapi kalau yang syariah, yang Muslim akan bawa ke syariah ataupun peringkat negeri. Kenapa saya sebutkan benda ni? Asalnya kita kena tahu negara kita tak macam ni tuan-tuan. Sejarahnya bermula undang-undang kita tak macam ni. Sejarah asalnya kita memang ada undang-undang hudud di bawah undang-undang Melaka sebelum daripada kita dijajah. Ada undang-undang hudud tak ada orang yang minum arak. Undang-undang syariah untuk menghukum, untuk menjalankan hukuman mati ataupun kisos. Kita dah ada dah undang-undang tu. Undang-undang tubuh kadar Melaka tu ada dah. Kan Jasin Melaka kan. Alhamdulillah. Jadi boleh tengok kan, kita punya negara ni bermula daripada Melaka kan, merebak ke Perak, semua tu ada undang-undangnya. Ada undang-undang federal ataupun persekutuan yang asasnya adalah syariah, asasnya adalah hukum syarak. Itu asal mula sebelum kita dijajah, sebelum kita sampai ke 1956, ada Suruhanjaya Raid, adalah beberapa diskusi, beberapa pertemuan-pertemuan yang tidak melibatkan orang Melayu dalam negara. Ada tuan-tuan, Suruhanjaya Raid tu tengok siapa yang jadi wakil untuk negara kita. Kan? Jadi semua tu digubal bukannya saja-saja tuan-tuan. Inilah antara kesan daripada penjajahan ataupun kolonialisme yang berlaku, yang dilakukan oleh Belanda, oleh British kan. Nasib baik kita tak sampai hilang sultan tuan-tuan kan. Nasib baik kita tak sampai hilang institusi keagamaan. Last kita punya syariah tu daripada persekutuan jatuh kepada negeri. Masih ada lagi, alhamdulillah. Kita tak sebut lagi pasal negara jiran kita kan. Negara jiran kita nak sambut Syawal pun ada yang 5 hari awal kan. Sebab dia orang tak ada institusi yang betul-betul boleh, macam kita ada fatwa yang boleh menyepadukan ataupun menyelaraskan semua tarikh-tarikh 1 Syawal kan. Boleh cerap sama-sama anak bulan. Tapi negara jiran kita ada yang masalah, ada yang pegang pada tu, pegang pada ni, pegang pada majlis ulama ni, pegang pada Nahdlatul Ulama yang ni kan. Jadi kita kena bersyukur, alhamdulillah kita masih ada lagi undang-undang syariah. Cuma daripada perkara tersebut kita kena faham akan berlaku kelemahan-kelemahan yang besar juga. Antaranya benda yang kita bincangkan pada hari ini, isu yang kita bincangkan hari ini, family law ni hanya pada negeri, persekutuan kita, perlembagaan persekutuan kita hanya meletakkan undang-undang syariah ni, undang-undang yang mengawal selia orang-orang Islam pada sudut kekeluargaan, hanya inilah yang menjadi kuasa kepada mahkamah syariah, kepada undang-undang syariah yang betul-betul tertegak dengan hukum syarak. Yang lain, tidak. Yang atas sekali bukannya Quran Sunnah, tapi yang atas sekali adalah perlembagaan persekutuan, akta kan. Jadi itulah yang kita kena faham. Itulah beberapa dah kantoi dah kan. Memang ada beberapa kelompongan, ada kelemahan, ada perkara-perkara yang kita tak dapat nak buat. Kita belajarlah berbuih fake jinayat macam mana sekalipun. Inilah benda-benda yang menghalang kita untuk menguatkuasakan, untuk membuat tindakan kepada isu-isu yang sedang berlaku di dalam negara kita. Jadi kita masuk
sebenarnya Islam nak bawa apa dalam kes mabuk ni? Kita kena tahu dalam kita sebagai orang Islam ni, gerakan Islam wajib tahu. Ahli-ahli gerakan Islam sepatutnya bila masuk gerakan Islam, bila dinamakan masuk dalam gerakan Islam ataupun persatuan yang berkaitan dengan Islam, sepatutnya ilmu dia sepatutnya pengetahuan dia tentang agama Islam ni tidak boleh sama macam mana mula-mula dia daftar sebagai ahli gerakan Islam. Baru daftar ahli dulu, bila tengok balik 2016 contohnya, baru dapat kad PAS, tiba-tiba hari ni 2026 pengetahuannya sama saja, rugi tuan-tuan. Hakikatnya bila kita masuk gerakan Islam, bila kita masuk persatuan Islam, kena bertambah sentiasa ilmu Islam kita. Kena bertambah sentiasa pengetahuan tentang Islam kita. Dan hari ni insya-Allah kita akan bersama-sama tengok satu fake al-jinayat yang kita tengok satu ilmu yang betul-betul membincangkan macam mana Islam membela dari sudut 5 perkara. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga agama, contoh jenayah-jenayah murtad semua tu. Lepas tu jaga agama, nyawa, macam tu lah. Isu mabuk tu sampai jaga nyawa. Macam mana Islam membendung segala kejadian-kejadian yang menyebabkan hilangnya nyawa masyarakat. Kita tak kata hilangnya nyawa umat Islam, masyarakat. Tak kira dia Muslim atau non-Muslim, semua Islam jaga. Hilangnya maruah, hilangnya akal, hilangnya harta, semua tu Islam jaga. Dan itulah semua tu dibawakan oleh Islam di dalam pembawaan yang dinamakan sebagai fake jinayat. Kita khusus terus kepada hukum ataupun isu-isu mabuk ni, kita sebut tentang bunuh. Bila mana kita nak fokus pada isu accident ni, dia bukan tak ada masalah, ada juga masalah. Tapi paling kritikalnya bila dia melibatkan kematian, bila dia melibatkan kehilangan nyawa yang berlaku dalam masyarakat disebabkan kecuaian orang lain. Sebab tu dalam Islam, fake jinayat ni kita bahagikan kepada 3. Ada dekat slide sebelum tu tadi Ustaz terlajak. Okay. Dalam fake jinayat, kat slide sebelum tu Ustaz, kat slide sebelum tu kita tengok kat bawah tu ada 3 cara pembunuhan, jenayah bunuh yang diklasifikasikan di bawah fake jinayat. Islam bahagikan ada pertama sekali bunuh secara sengaja, yang kedua bunuh serupa sengaja, ketiga bunuh tidak sengaja. Bila berlakunya adanya niat, bila kita kaji bawa heret ke mahkamah, berlakunya niat, tak kira lah niat ni diukur dengan pengakuan al-iqrar ataupun kita ukur dengan al-bayyinah, dokumen-dokumen CCTV, gambar-gambar, ataupun diukur dengan al-qarinah, tanda-tanda yang berlaku, semua tu mensabitkan niat tu ada. Sekali ada je niat membunuh, maka dia akan dimasukkan di dalam pertama sekali qatlul amdu ataupun bunuh secara sengaja. Dan yang kedua qatlul syibul amdu, tu tak ada niat bunuh dan khata' pun tak ada niat bunuh. Bezanya kat mana? Kalau dalam fake jinayat ni, bezanya adalah pada bagaimana pembunuhan tu berlaku, alat dia pakai macam mana, perbuatan yang berlaku macam mana, gali lubang 60 meter dalam, tak ada niat bunuh pun, jatuh orang dalam lubang tu. Kita nak masukkan apa? Tak sengaja ke syibul amdu? Ada perbuatan agresif, ada alat yang berbahaya dan sebagainya. Semua tu boleh dibawa masuk di dalam kategori yang kedua dinamakan syibhul amdu, iaitu pembunuhan serupa sengaja. Tapi dia tak berat lah macam sengaja. Sengaja ni pertama sekali hukumannya adalah qisas. Kalau dimaafkan barulah kita akan pergi kepada diat. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Jadi kalau dimaafkan oleh keluarga masa, maka barulah kita masuk kepada diat. Yang kedua tu serupa sengaja semua tu, kita akan tengoklah tu diat dah semua tu. Tak apa, nanti kita akan tengok satu persatu. Qisas tu pun ada guideline-guideline yang perlu kita lihat semula. Ada, tak apalah saya sebutlah terus kan. Qisas ni tengok dulu juga sama ada kerugian tu kita boleh datangkan semula kepada orang tu, kepada kita boleh balas semula ataupun tidak. Muqaddarah atau ghairu muqaddarah. Contoh kalau orang tu bunuh, confirm hilang nyawa, ruginya tu nyawa, maka kita boleh balas bunuh balik. Itu memang muqaddarah. Tapi kalau ghairu muqaddarah ni contoh macam dia buat luka,
luka kat kepala. Sebab tu dalam fiqh ni ada macam-macam. Dalam fiqh jinayat ni kalau kita belajar ada macam-macam jenis luka. Ada luka yang sekadar kulit yang pertama, ada luka yang sampai daging, ada luka yang sampai tengkorak, ada luka yang sampai memecahkan tulang. Kan? Jadi semua tu tak boleh nak kita tak boleh nak ukur, kita tak boleh nak mengkadarkan dia, tak boleh nak mengkadarkan dia. Sebab hakikatnya contoh kalau orang tu kena tepat pada tulang, macam mana kita nak ukur, dengan alat apa kita nak pakai, nak betul-betul bagi kerugian yang sama kepada pelaku yang buat jenayah tersebut, maka jatuh kepada diyat, bukan lagi qisas. So ghairu muqaddarah tu jatuh kepada diyat, benda yang tak boleh nak diukur kerugiannya, tak boleh nak dibalas balik kerugiannya tu, kita akan jatuh kepada diyat. Macam mana konteks diyat? Nanti kita akan masuk. Okey, lepas tu kalau kita tengok kan slide seterusnya, macam mana kita tengok betul-betul macam mana sebenarnya isu yang sedang berlaku kan, perkara yang sedang berlaku yang hangat pada hari ni. Kita nak masukkan dalam qatlul amdu ke, nak masuk dalam qatlul shibhul amdu ke kan, ataupun kita nak masuk dalam qatlul khata'. Jadi kita tengok kan, kita tengok pertama sekali kita kena faham macam susah, macam agak sukar, macam tidak wajar kalau kita nak sebut berlakunya kejadian aksiden tersebut tu dengan jenayah yang tidak sengaja, jenayah yang terlanggar, terni, susah, payah sikit. Sebab hakikatnya kalau kita lihat kan, pertama sekali pilihan yang dia buat adalah dia minum arak. Kan, dia minum arak tu satu pilihan. Lain kalau orang yang dimabuk kan, orang yang dipaksa mabuk, orang yang termabuk secara tiba-tiba, ini yang nak minum air kosong, rupanya air mabuk punya. And holy water, contoh, tak ada holy water kan, tak ingat nama air tu kan, tapi dia dimabukkan, mabuk secara tak sengaja. Ni orang ni memang mabuk, pilihannya sendiri tuan-tuan. Lepas tu ada pula khayal dadah. Tang mana kita nak kata dia tercucuk, tu wallahualam kan. Tu benda tu kita akan serah kepada mahkamah yang akan siasat sama ada perkara tersebut tersengaja ataupun tidak, memang sengaja ataupun tidak sengajalah kan. Jadi pertama yang kita lihat daripada perkara tersebut, kalau jika betul lah disabitkan memang mabuk tu satu pilihan dia, pertama memang pilihan dia jadi mabuk kan. Yang kedua, dah lah mabuk, dia juga sendiri yang pilih untuk drive kan, untuk memandu tuan-tuan kan. Boleh je kalau dia mabuk dia pergi jalan ke tepi jalan, tak ada masalah, tak kacau orang kan. Sebab itulah indahnya undang-undang Islam ni. Nanti kita akan tengok indahnya undang-undang Islam, orang tu tak masuk kereta lagi pun kita dah hudud dia kan. Dia dah minum arak tu kan, kita dah boleh, dah ada hukuman untuk dia. Tapi untuk non-Muslim macam ni, kita tengok dia dah buat dua pilihan yang berlaku atas ikhtiar, atas pilihannya sendiri, iaitu dia minum arak dengan dia sendiri nak jadi mabuk, dan yang kedua dia sendiri bawa kereta tersebut. Jadi benda ni kita kena tengok semula kepada satu kaedah fiqh, famous lah kaedah fiqh yang disebut al-mubashir dhamin wa illam yata'ammad kan. Seseorang tu tetap akan ditanggungjawabkan atas natijah daripada perbuatan jenayahnya, walaupun dia tak ada niat yang khusus. Walaupun dia naik kereta, dia start kereta tu dia tak niat pun nak langgar orang. Walaupun dia start kereta tu dia tak ada niat pun untuk nak membunuh orang. Tapi disebabkan berlakunya pembunuhan, berlakunya kematian disebabkan daripada perbuatan dia, perbuatan pilihan dia, minum arak jadi mabuk dan buka kereta drive, laju-laju langgar line pula tu kan, langgar masuk lorong orang kan. Semua tu adalah pilihan dia, dan itulah yang menyebabkan ianya tersabit dengan kesalahan jenayah dua tadi kita sebut qatlul amdu ataupun pembunuhan sebagai sengaja ataupun yang menyerupai sengaja. Kemudian kita tengok, kalau kita tengok dalam syarak ni, dalam kita bahas dalam fiqh jinayat ni, kedudukan pemabuk ni memanglah orang, ada yang ulama-ulama yang khilaf, ada yang bagi tahu bila mabuk ni segala perbuatannya tidak dapat kita penuhi, tidak dapat kita ambil kira, sebab dia masih berlaku pada khata' wa nisyan tu. Dia berlaku nisyan, hilangnya akal, dan rufi al-qalaq manis salas tu kan, hadis tu kan. Jadi ada beberapa part dalam fiqh jinayat ni memang dia tak dapat mengklasifikasikan mereka sebagai sengaja disebabkan hadis tersebut. Tapi yang perlu kita tahu, jumhur ulama ataupun majoriti fuqaha meletakkan mabuk ni tetap dikira.
Dalam fiqh munakahat kita tengok antaranya kalau orang mabuk kan, orang mabuk ni mabuk, hilang akal, kita katalah hilang akal, tapi bila dia talakkan isteri dia ceraikan isteri dia, jatuh tak? Jadi jumhur fuqaha sebut, ulama bersepakat, bukan bersepakat pun, khilaf juga, tapi nak katanya majoriti ulama menyebutkan jatuh talak, jatuh talak untuk orang yang muskir, orang yang mabuk. Jadi nak bagi tahu apa? Saya nak bagi tahu kat sini, mabuk tu tetap dikira, mabuk tu tetap dinilai sebagai perbuatan apa-apa benda yang berlaku disebabkan ataupun ketika fasa dia mabuk tu, semua yang dia ambil kira di dalam syariat. Bukan boleh kita duduk cakap dia dah hilang akal, dia mabuk, apa salahnya kita ampunkan dia, tak kena kat batang hidup kita boleh sebut macam tu. Kena kat mak ayah kita, kena kat adik-adik kita, kena kat keluarga kita, barulah sibuk kita nak sibuk cerita pasal undang-undang lah, baru kita nak tahu pasal fake jinayat, nak tahu pasal solusi rugi. Kan? Kita kena ubah daripada awal. Moga-moga keturunan-keturunan kita, ahli keluarga kita semuanya selamat daripada orang-orang mabuk macam ni di atas jalan. Amin. Kan? Jadi kesan-kesan hukuman yang kita tengok daripada analisis tersebut, kita tengok sebenarnya kesan hukuman tersebutnya kita susah nak kata dia accidental ataupun benda yang tak sengaja ataupun malang tidak berbau. Malang tidak berbau. Kita nak kata benda tu accidental, benda yang tak sengaja berlaku, susah, payah. Sebab apa? Sebab dia berlaku memang pilihan dia nak jadi mabuk, dia drive pun dia nak jadi mabuk. Dalam keadaan mabuk tu dia nak drive pula. Jadi benda tu kita susah sikit nak bagi tahu yang ianya masuk dalam khata'. Mungkin boleh jadi amdu, boleh jadi syibul amdu. Tapi kalau kita lihat beberapa perkara, bila dah melibatkan kematian ni dengan pilihannya sendiri, boleh jadi bila disiasat di mahkamah, dia akan jadi qatlul amdu, perbuatan sengaja, ataupun perbuatan jenayah membunuh secara sengaja yang boleh mensabitkan kepada kisos sebab melibatkan kematian. Okay, kita tengok kenapa hari ni kita masuk lagi satu. Kita dah bahas tentang mabuk, kita dah bahas juga tentang maut, melibatkan kematian. Tadi kisah hukuman pun kita dah sebut pasal kematian. Jadi kita masuk dalam satu lagi topik seterusnya, slide seterusnya, relevansi diat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bila kita ni diwajibkan jalankan kisos, itulah antaranya hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Ni ada syarat-syarat dia lah, tapi tak payah detail sangat kot. Sebab kalau detail sangat nanti takut tak sampai yang kita nak masuk pasal diat. Cuma poin yang kita nak ambil, faman aufiya lahu, kalaulah ahli keluarganya tu, mangsa keluarga mangsa lah, memaafkan ataupun tidak mahu adanya dijalankan kisos ke atas penjenayah ataupun pesalah tersebut, maka kita boleh masuk kepada fattiba'un bil ma'ruf, maka ikutlah mana yang paling baik. Ulama bersepakat, ulama mufassirin banyak mentafsirkan ayat tersebut adalah fattiba'un bil ma'ruf adalah bayar diat. Iaitu apa dia? Diat ni apa? Diat ni dia satu pampasan yang wajib kepada keluarga mangsa pembunuhan. Jadi kalau berlakunya kematian, berlakunya pembunuhan macam isu mabuk tu mangsa yang meninggal tu, ahli keluarga boleh tuntut pampasan yang wajib, yang memang wajib akan ada kalau anda kata mereka tidak memilih kisos sebagai balasan kepada pesalah. Ni isu mati isu mati dan pembunuhan sengaja. Dalam kes tertentu boleh melibat akilah. Ini kalau contoh ahli keluarga, kalaulah benda tersebut, perkara tersebut masuk pada diat yang ringan ataupun al-khata' ke syibul amdu, maka diat tersebut dibayar oleh ahli keluarga, dibayar oleh kerabat-kerabat. Nanti kita akan bincang siapa akilah zaman moden, nanti kita akan sebutkan, kita akan cuba bahaskan kat bawah sekejap lagi. Akilah. So bukan pesalah lah. Tapi kalau benda tu, kalau jenayah tu berlaku, jenayah pembunuhan tu berlaku dengan sengaja, tuan-tuan, walaupun kisos tak dijalankan, tapi yang tanggung diat ni bukan ahli keluarga, mesti ditanggung oleh pesalah tersebut. 100%. 100 ekor unta wajib untuk dibayar, wajib untuk dia pampaskan kepada ganti rugi itu kepada keluarga mangsa. Siapa yang usaha, siapa yang cari duit tu, siapa yang menabung, siapa yang buat saving, siapa yang akan ganti rugi? Pelaku sahaja dalam isu qatlul amdu.
dalam isu pembunuhan secara sengaja. Jadi dalam ni kita kena lihat hak keluarga mangsa tu memang ada dalam fik jinayat, bukannya pada negara. Kalau anda kata hari ni didenda beberapa ribu, dipenjara beberapa ribu, diikat jamin beberapa ribu, semua tu masuk dalam poket pendakwa rakyat ataupun kerajaan, akan masuk kepada bukan kepada keluarga mangsa, tuan-tuan. Tapi bila kita sebut kalau nak bawa ke poket keluarga mangsa, kena masuk ke sivil tadi, bukan kriminal, kena masuk ke kes sivil, bukannya kes jenayah. Sebab kalau kes sivil, barulah dia boleh tuntut pampasan kepada pesalah tersebut. Masalahnya dalam Islam memang letakkan pertama sekali yang dibela bukannya nak hukum pesalah, tetapi untuk membela keluarga mangsa yang terkesan, yang menjadi kerugian kepada keluarga mangsa. Ini betapa indahnya Islam lah. Islam sangat indah. Cuma kita nak memilih untuk memahamkan, kita faham dan kita memahamkan orang. Sebabnya itulah yang akan ditegakkan di dalam undang-undang Malaysia nanti kan. Undang-undang Malaysia ni berdasarkan demokrasi. Kita kena tahu ada satu side. Falsafah demokrasi ni kalau kita bahas panjang. Tapi saya nak sebutkan falsafah demokrasi ni ada satu side dia akan ikut majoriti. Kalau makin lama kita faham dan kita fahamkan orang lain, kita dakwah kepada orang lain, kita sebutkan syariat yang sebenar kepada orang lain, kita jawab syubhat-syubhat keraguan yang didatangkan oleh orang lain, kan? Jadi sekaligus kita akan masuk kepada fasa majoriti itu yang menyebabkan akhirnya ramai orang akan terima dengan undang-undang syariah untuk ditegakkan dalam perlembagaan persekutuan kita. Tapi ini memerlukan kepada willingnya kita lah kan. Betapa kita ni ada tanggungjawab kan. Agama ni bukan untuk ilmuwan. Agama ni bukan milik agamawan, bukan milik orang-orang yang belajar agama saja, tuan-tuan. Dia milik orang Islam. Tak kira lah siapa pun kita, belajar macam mana pun kita kena upgrade ilmu selalu. Lagi-lagi kita ahli gerakan Islam, lagilah kita ada level kita. Dan kita kena tahu benda ni supaya kita boleh capai kepada majoriti tu, kita dakwah, kita terangkan seramai mungkin kepada orang-orang yang tidak menerima syariat-syariat Islam ni, yang sekaligus mencacatkan segala penguatkuasaan undang-undang yang ada pada hari ini. Kan? Jadi, kenapa disyariatkan diat? 4 benda yang ada dalam bila kita sebutkan tentang diat ni. Kan? Pertama sekali, bila kita sebut pasal diat, Islam memang confirm diat ni bila berlaku betul-betul lah disyariatkan, ditakninkan, diundang-undangkan, maka Islam akan bagi suara, bagi pilihan full kepada keluarga mangsa. Kalau undang-undang sivil sekarang kita tengok tak ada kan. Kalau dibahaskan dekat tadi pun dekat nak ikat jamin, nak tahan reman apa semua tu, keluarga mangsa buat apa? Dapat pembahasan? Tak ada. Berapa hari dah hilangnya anak, hilangnya ayah seorang anak, kan? Hilangnya suami seorang isteri. Apa dia buat? Apa dia dapat sepanjang kehilangan nyawa tersebut berlaku? Ada pesalah tanggungjawab? Tak ada, tuan-tuan. Hanya menjadi penonton apa yang jadi hari ini, apa pesalah disabitkan hari ini, apa hukuman yang diletakkan kepada pesalah, itu saja. Tapi dalam diat tidak. Pertama sekali yang dibincangkan, keluarga nak macam mana? Family nak macam mana? Kerabat nak macam mana? Nak kisos ke nak diat? Dipilih. Dipilih. Itu yang utama dalam konteks fik jenayat kita. Sekaligus dia bawa masuk yang kedua, pasalah nak tak nak takkan boleh lari, takkan boleh terlepas. Memaksa pesalah untuk bertanggungjawab. Tak kira lah dia pilih kisos, dia kena bunuh, dia akan hilang nyawa. Kalau dia pilih diat, dia tetap akan bertanggungjawab lah, senang cerita. Tak boleh lari macam tu je. Ada setengah orang dah langgar, dah kena penjara. Contoh kalau kena penjara, kena penjara 4 tahun, dibebaskan, apa buat? Ada bertanggungjawab? Tak ada dah, relax. 4 tahun, selamat. Jadi boleh bayar denda, dikenakan denda je, penjara setahun. Okey, bayar denda, penjara setahun, selesai masalah. Situ ke? Islam tak macam tu. Islam letakkan tanggungjawab yang sangat tinggi kepada pesalah, kepada pelaku jenayah, lagi-lagi bila melibatkan kematian macam ni. Dan kita dapat lihat keadilan tu akan dirasai oleh keluarga mangsa, keadilan tu akan dirasai oleh semua netizen Malaysia. Kan? Sebab tu orang memang kita boleh tengok posting macam mana pun, posting yang banyak dekat media sosial ni, mesti ada komen yang akan cakap macam mana dengan keluarga mangsa, macam mana dengan anak mangsa,
macam mana nak survive ni, macam mana diorang ni okey ke, kan? Suami baru meninggal, ayahnya baru meninggal. Semua tu kita akan bertanya, kita akan sebut. Jadi bila adanya undang-undang syariah macam ni yang mementingkan keluarga mangsa, keadilan tu dirasai bukan keluarga mangsa saja, tuan. Kita yang masyarakat netizen ni pun kita akan rasa keadilan tu untuk mereka, kan? Jadi dan yang keempat, dia akan mengurangkan dendam dan juga konflik lah, kan? Mungkin ada ketidakpuasan hati antara mereka. Tiba-tiba bila, yelah, bayangkan, kan? Kita bayangkan secara logik akalnya, walaupun berlaku kematian ke, hari ni mungkin dia bayar, dia luluskan, dia buat diet tu, dia tunaikan diet tu mungkin dalam 10%. Datang kali kedua ke rumah keluarga mangsa mungkin dah kena pijak ke kena, bukan pijak kan, kena halau ke, kena marah ke, muka masam. Tapi sebab dia nak bagi duit, takkan nak halau, ambil. Kan? Tapi nak bagi tahunya, bila berlaku yang papasan kali pertama dia bayar, kali kedua dia bayar, kali ketiga dia bayar. Benda tu jadi harmoni. Benda tu mungkin dapat dimaafkan secara jujur, secara ikhlas oleh keluarga mangsa. Kan? Sebab pilihan tu pun ada falsafahnya dalam syariat Islam. Ada falsafahnya. Bincang dengan kawan-kawan semalam kan. Falsafah geng-geng sip and speak kan. Jadi kami bincang, memang antara falsafah dikenakan diat ni, kenapa ada kisos, ada kepada diat. Kisos ni kalau contohlah, kalau orang tu memang kaya tak perlukan kepada belanja yang tinggi kan, maintenance yang tinggi selepas kematian ataupun berlakunya kehilangan nyawa tersebut. Dia pula orang yang ada position ataupun ada taraf hidup ataupun kita sebutkan ada nilai yang tinggi dalam masyarakat, ada credibility yang tinggi dalam masyarakat, diorang tak akan pilih diat ni. Dia akan pilih kisos. Dia akan pilih balas semula untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga air muka keluarga. Tapi beza dengan orang yang betul-betul memerlukan kewangan, kan? Orang betul-betul memerlukan kepada pembelanjaan yang nak survive melalui kewangan bila berlakunya kematian, pembunuhan dan sebagainya. Diorang akan pilih kepada diat, bukannya kisos. Sebab yang paling penting adalah pada survival mereka selepas berlakunya kematian. Jadi benda tu akan menyebabkan apa? Menyebabkan satu suasana yang tidak berlakunya dendam, konflik, marah memang ada, tuan-tuan. Mungkin kenangan-kenangan yang akan melukakan hati mereka tu tetap tidak boleh dirawat. Luka tidak boleh sembuh, parut tidak boleh hilang. Jadi sebab itulah kita tak nafikan juga emosi dan juga kemarahan tu akan berlaku juga. Cuma bila adanya diat ni, sedikit sebanyak dia akan menyejukkan keluarga mangsa, tidak akan berlakunya dendam dan konflik-konflik nyawa yang akan berlaku lepas ni. Bengang dengan sistem, alah kalau dia masuk penjara pun bukan mati, bukan dapat hukuman, aku bunuh dia sendiri. Tak pasal-pasal je kan. Tak pasal-pasal mencetuskan dendam-dendam kan, mencetuskan perbuatan-perbuatan yang di luar kebiasaan, yang di luar jangkaan, yang sekaligus melahirkan jenayah-jenayah yang lain selepas daripada berlakunya kematian. Jadi kita tengok perbandingan sistem. Slide seterusnya kita tengok, dalam sistem sekarang ni keadilan seolah-olah selesai bila pesalah di penjara. Tapi dalam Islam keadilan tak selesai kat situ saja kan. Mangsa punya hak ataupun keluarga mangsa punya hak tetap perlu dipenuhi, barulah kita kata settle. Kena bayar diat. Diat ni bukan sikit, tuan-tuan. Diat ni harga seekor 100 ekor unta. Saya tak pasti sampai berjuta-juta atau tidak. Tengok balik harga unta seekor berapa, kalikan dengan 100. Itulah nilai semasa yang kita boleh sebutkan secara literal yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Adapun kalau mengikut realiti semasa apa semua tu kita tak pastilah kan. Tapi nak bagi tahunya, Islam akan tentukan penyelesaiannya bukan bila berlakunya takzir ke berlakunya hukuman, tapi bila hak mangsa, suara mangsa tu kan, kehendak keluarga mangsa tu dipenuhi. Jadi yang kalau kita tengok dalam undang-undang konvensional, hak keluarga mangsa ni secara sistematiknya sukar ataupun payah, tak jelas. Sebab hakikatnya kalau siapa yang kaya, ni falsafah yang kita selalu dengar lah dalam dunia undang-undang. Dalam mahkamah-mahkamah sivil ni, siapa yang kaya, insya-Allah dia je yang boleh buat tuntutan. Ataupun dalam kata lain, mahkamah ni hanyalah untuk mereka yang berduit. Tak tipu. Benda ni tak orang cakap tak ternafikan.
Sebab hakikatnya nak bawa keluarkan file, kos. Nak buat dokumen, kos. Nak kumpulkan semua dokumen-dokumen, kos. Kan? Nak bicara lagi, kos. Nak ambil keputusan, semua kos. Kan? Jadi semua tu menyebabkan keluarnya naratif ataupun satu statement mahkamah hanya untuk orang yang berduit. Dan benda ni kita tak nafi. Kan? Benda ni memang berlaku. Tapi dengan undang-undang syariah, bila kita adanya satu undang-undang, ada satu peruntukan yang memang bila berlaku kematian, berlaku je pembunuhan, auto ke diat, ke kisos ataupun diat, maka hak keluarga mangsa ni akan jadi satu keutamaan. Akan diupdate selalu macam mana kan perkara tersebut, macam mana keluarga mangsa hari ni kan, macam mana pesalah tu dah terima tanggungjawab, dah buat tanggungjawab dia ke belum. Jadi benda-benda tu akan di follow up dalam undang-undang syariah. Dan yang kedua, undang-undang konvensional hukumannya memang tak mendidik lah, kurang mendidik. Sebab itulah kalau kita sebut asal asyik berlaku, statistik punya banyak, kenapa hari ni jadi esok jadi lagi kan, hari ni ada video esok ada video lagi. Itu yang divideokan, yang tak divideokan berapa banyak tuan-tuan, yang tak ada dashcamnya berapa banyak tuan-tuan, banyak juga kan. Mabuk kan, tiba-tiba langgar orang mati, ada yang mabuk-mabuk, dia kena tegur, kena horn apa semua, bantai orang sampai mati, bunuh orang. Benda tu berlaku kan? Kes tu ada, bukannya kita sembang main-main. Jadi hukuman yang ada ni, walaupun ada hukuman dipenjarakan ke, didenda ke, digantung lesen ke, memang secara jujurnya tidak akan mendidik masyarakat secara menyeluruh. Tak ada datangkan serik kepada orang untuk drive secara mabuk. Tetap ada orang nak buat juga. Beza dengan negara lain pun lagi berat daripada kita. Kita tengok dalam negara-negara macam contoh, banyaklah, tak ingatlah, ada statistik semalam baca tapi lupa nak letak dekat dalam slide. Nanti share lah. Ada dikeluarkan berita harian tengok, berita harian ada keluarkan. Kita tak letak pula dalam slide. Tapi nak katanya mereka sampai ada yang hukumannya berat sampai ke hukuman mati pun ada. Kalau didapati drive secara mabuk menyebabkan kematian, hukuman mati. Drive secara mabuk boleh kena penjara. Drive secara mabuk tak payah datangkan kemudaratan ataupun sampai membunuh orang. Drive saja kena tangkap. Didapati ada alkohol dekat dalam mulut, dipenjarakan. Semua tu menyebabkan datangnya keserikan. Cuma tak seajar je ataupun tidak sedidik, tidak sehebatnya didikan ataupun tarbiyah yang didatangkan oleh undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah bila datangkan hudud, Allah datangkan kisos, Allah datangkan sistem diat, Allah datangkan sistem takzir, semua tu memang akan fokus kepada dua benda yang kalau kita tengok dalam kitab-kitab jenayah, fiqh jinayat ni, dua benda yang disebutkan zajran wa dar'an. Datangkan satu pengajaran kepada pelaku, zajran, datangkan supaya dia tak ulang, supaya dia tak buat lagi, dan datangkan juga kepada dar'an, datangkan juga pengajaran kepada orang-orang yang sekeliling yang melihat hukuman tersebut. Itulah antara motif, antara maqasid kepada fiqh jinayat yang dibuat oleh, yang disusunkan, yang disilibuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam undang-undang Islam. Dan yang ketiga, undang-undang konvensional ni dia hanya fokus bila pada hukuman saja, bukannya pada pencegahan yang awal-awal. Islam kan, walaupun kita tengok, walaupun kita sebut kisos hari ni, kena diat hari ni, Islam kalau betul-betul kita nak laksanakan kan, Islam tak tunggu sampai orang tu meninggal pun. Orang tu minum pun dah kena hudud kan. Orang tu didapati ada je alkohol dalam mulut, dah kena hudud. Ini nilai Islam. Inilah nilai betapa berharganya undang-undang Islam yang orang tak nampak kan. Dan paling kita kena tahu, tengok bawah tu kan, undang-undang konvensional ni dia menghukum, mendatangkan hukuman ni bila berlaku dah kematian, dah berlaku pembunuhan, dah meninggal orang tu, dah kemudaratan tu dah berlaku kepada anak keluarga, barulah nak menghukum. Tapi beza dengan undang-undang Islam, sebelum berlaku kematian lagi, Islam ataupun undang-undangnya sudah mencegah perkara tersebut. Orang yang minum tak boleh jadi minum. Orang yang nak dekat dengan arak, kita kata tak boleh nak minum arak sebab ada hukuman-hukuman hudud. Itu antara keindahan syariat Islam. Jadi ada beberapa syubhat-syubhat yang orang selalu bangkitkan bila kita ni slide seterusnya kita tengok ada beberapa syubhat-syubhat, keraguan-keraguan yang didatangkanlah oleh beberapa orang dan beberapa masyarakat, netizen. Ada orang yang sebutkan
non-Muslim ni terikat lah kalau kita nak buat kisos, kita nak buat diat, kita nak buat hudud ni. Kita kena tahu tak kira lah hudud ke, kisos ke, takzir ke, ada beberapa ada beberapa jenayah-jenayah ni yang memang akan kena kepada orang kafir juga ataupun non-Muslim juga. Antaranya hirabah kan. Hirabah ni ada ulama yang sepakat, ada ulama yang berpendapat memang ada beberapa hukuman tu dijalankan kepada orang muka Islam. Hirabah ni apa? Hirabah ni merompak kan, qat'ut tariq. Dia merompak. Hirabah ni sampai dia merompak, dia membunuh, berlakunya pembunuhan kan. Jadi ni semua orang sepakat. Kalau tanyalah siapa-siapa sekalipun, tak kira lah dia orang Islam ke bukan orang Islam, dia memang akan kata ini satu jenayah, satu benda yang buruk kan. Jadi benda ni memang disepakati, memang kena pada non-Muslim sekali kan. Jadi dalam kitab-kitab fiqh jinayat kan, banyaknya menyebutkan undang-undang Islam ni boleh dikenakan kepada kafir zimmi. Cuma kita ambil semula dalam macam mana Syekh Yusuf Qaradawi ketika ditanya dalam, saya tak ingat nama kitab tu, Fiqh Daulah kot lah ke Fiqh Jihad kan, dalam menentukan ada tak kafir harbi, ada tak kafir zimmi, ada tak kafir musta'man, ada tak kafir muahad dalam reality konteks dunia moden sekarang ni. Jadi Syekh jawab tak ada. Sekarang ni kafir zimmi ni kita susah nak cari. Kafir musta'min yang diamankan, kafir yang ada perjanjian muahad kan, kafir harbi yang melawan negara Islam, susah nak cari. Sebab apa? Sebab kita tak ada negara yang betul-betul mensyariatkan Islam. Tak ada negara yang dinamakan negara Islam secara betul, secara menyeluruh. Negara Islam namanya. Benda tu tak ada dah dalam konteks dunia moden. Jadi macam mana kita nak cari kafir tu zimmi, kafir tu harbi, kafir tu dan sebagainya. Susah kita nak cari. Jadi Syekh Yusuf Qaradawi berpendapat semua kafir yang ada pada hari ini, yang khusus yang duduk dalam satu negara, kita panggil muwatinun, orang-orang yang duduk dalam negara menjadi warga negara. Jadi sebab itulah kalau kita lihat, kalau kita betul-betul dapat terdirikan undang-undang syariah ni, fiqh jinayat ni menjadi satu undang-undang yang menggantikan undang-undang konvensional sedia ada dalam Malaysia, memang pasti akan dijalankan kepada semua warga negara, semua muwatinun, tak kira dia Muslim ataupun non-Muslim. Itu isu dia. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak tegakkan, itu yang kita nak martabatkan hukum-hukum syarak ni di dalam undang-undang kita. Besar benda ni tuan-tuan. Dan yang kedua, kalau nak kata siapa yang akilah yang akan settlekan diat kalau contoh benda tu berlaku bukan secara tak sengaja ataupun berlaku secara sengaja, tapi dipilih oleh ahli-ahli keluarganya untuk memaafkan, maka kena diat. Dia tak mampu, siapa yang akan bayar? Kalau dalam qatlul secara sengaja tadi, dia akan dibayar oleh pelaku sahaja. Kemudian kalau yang kedua, syibul amdu dan juga khata' tu dibayar oleh akilah sekali kan, ahli keluarga sekali. Jadi kalau kita lihat ada beberapa kajian, ada beberapa kajian universiti, kita sebutkan akilah ni tak semata-mata keluarga kabilah. Boleh jadi dia melalui macam badan-badan insurans takaful, badan-badan institusi kerajaan yang mengumpulkan dana-dana komuniti. Semua tu akan jadi orang-orang yang akan backup, orang-orang yang akan membela keluarga mangsa tu, akan bayar pampasan kepada keluarga mangsa. Cuma yang dibahaskan juga, insurans ni jangan kita tengok yang swasta-swasta tu. Ni insurans ataupun takaful ni yang betul-betul diadakan, yang betul-betul diorganisasikan oleh kerajaan, bukannya swasta. Memang datang daripada kerajaan yang akan mengelola segala tuntutan-tuntutan, papasan-papasan kepada keluarga-keluarga mangsa ni. Cuma benda ni yang geng kami pun yang bincang-bincang ni pun kita tak habis bincang lagi lah macam mana realiti akilah ni. Kena detailkan lagi. Tu sekadar pandangan awal, kajian awal yang kita pernah bincangkan lah. Kami pernah bincangkan. Jadi yang ketiga, ada beberapa netizen yang bagi tahu bila kita tegakkan syariah ni, dia akan jadi satu ketakutan, satu trauma kepada pelabur yang boleh menjejaskan ekonomi negara kan. Contoh kalau kita jalankan undang-undang syariah ni, tak semua orang datang, semua orang tak nak. Tuan-tuan, kita kena faham, satu negara yang ada dua elemen, adil, ada elemen stabil, ada elemen hukuman tegas kepada mereka-mereka yang buat jenayah. Inilah menjadi sebab kita nak melabur dan kita pilih untuk mengembangkan ekonomi dalam negara tersebut. Tuan-tuan,
secara logik akal je lah. Kalau kita nak buat pelaburan, kita nak berbisnes, kita nak deal, kita nak buat satu satu hubungan ekonomi dua hala. Adakah kita nak duduk dengan ataupun kita akan pilih negara yang memang korup, kan? Adakah kita akan pilih dengan negara yang kita sebutkan kalau scammer tu dia paling tinggi, ranking paling atas, tiba-tiba kita nak deal dengan dia pasal ekonomi? Nak, tuan-tuan? Kan, penguasaan ataupun kestabilan yang kita tahu, jenayah penipu ni, jenayah yang berlaku ni, kartel-kartelnya banyak korup, kan, menjadi korup di dalam negara, kerajaan yang ada pun jadi korup, maka tiba-tiba kita nak deal dengan negara tersebut. Nak ke, tuan-tuan? Jadi kita kena faham ini adalah naratif yang tak masuk akal. Kan, bila kita tutup, ada yang sebut bila kita tutup kedai judi, bila kita tutup kilang arak, maka benda ni akan menyebabkan kita jejas ekonomi, kita kacau ekonomi orang secara awam, kan. Jadi ni benda yang tak betul lah, kan. Sebab hakikatnya bila berlakunya kebejatan ataupun bila berlakunya industri-industri dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu masalahnya ni, kan. Dan seolah-olah bila kita komen macam ni, seolah-olah kita lagi pandai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena faham, semua tu akan mendatangkan masalah yang kita bila tak cuba, kita tak nampak. Yang bila kita tak letak gula, kita tak rasa manisnya. Yang bila kita tak letak garam di dalam masakan, kita tak rasa masinnya, kan. Kita tak buat lagi, kita dah pumpah, kita dah cakap itu, cakap ini, kan. Tak rasa benda tu sebagai dosa, tak rasa benda tu sebagai perkara yang dimurkai oleh Allah. Dah lah kita kata, cakap ekonomi lah apa semua. Ingat bila kita kerja dengan benda-benda industri dosa ni, confirm kita berkat ke? Confirm kita dibantu ke? Confirm kita dirahmati ke dalam pendapatan kita, tuan-tuan? Dan itu yang kita kena fikirkan. Ini adalah tentang akidah kita. Ini adalah tentang macam mana kita mindset semula, kita letak balik minda kita yang pertama sekali adalah akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang komen bukan orang non-Muslim, tuan-tuan. Yang komen orang Islam juga. Bahaya kalau yang ada komen ni, adalah orang-orang yang ada dalam gerakan-gerakan Islam ni. Lagi bahaya. Sebab tu kena celik benda ni. Dan yang ketiga, yang keempat, kalau makosid daripada undang-undang syariah tu dah tercapai, dah adil, dalam undang-undang konvensional, undang-undang moden yang ada ni, perlu lagi kita tegakkan syariah. Dia isu dia, bila kita sebut tentang fiqh jinayat, kita sebut tentang undang-undang syariah ni, dia bukan cerita pasal hasil yang kita nak, bukan cerita pasal makosid yang kita nak. Kita kena tahu, kita kena hidup dengan aturan, kita hidup dengan syariat, kita hidup dengan segala perintah yang Allah dah perintahkan untuk kita jalankan di dalam kehidupan kita. Realitinya memang kita boleh nampak hasilnya macam sama, tapi sebenarnya kita ada accountability. Kita akan ditanggung di dalam kubur nanti bila kita meninggal, kan? Kita akan ditanya apa usaha kita untuk memastikan undang-undang yang ada hari ni, undang-undang yang banyak bawa kepincangan, kerusingan, kebimbangan, kebejatan, kecacatan kepada keluarga-keluarga mangsa yang baru meninggal macam ni, apa usaha kita yang kita akan buat pada hari ni? Tu akan ditanya detail oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah semata-mata kita nak komen, kita dah selesai, kita kata Allah aku dah komen hari ni, aku dah buat komen satu dekat dalam sinar harian, dekat dalam TikTok aku dah komen sikit. Adakah selesai dengan cara begitu saja, tuan-tuan? Kita kena fikir benda tu. Apa peranan kita untuk memastikan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala ni dicapai, ditegakkan di dalam hidup masyarakat kita pada hari ini. Allahu alam. Kita buka dululah. Saya serahkan dulu kepada moderator untuk buka soalan dan apa-apa tambahanlah daripada moderator. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas pembentangan kupasan yang begitu dalam kita kata apa, untuk mengetahui bagaimana hukuman-hukuman dalam Islam. Kita ada qisas, kemudian adanya hudud, kemudian sekiranya dan satu lagi adanya diat. Jadi perkara ni penting kepada kita umat Islam khususnya, sebab ini adalah salah satu bentuk yang Allah Subhanahu Wa Taala nak memelihara kita umat Islam, memelihara manusia, lagi-lagi memelihara maruah kita sebagai umat Islam. Sebab ini berkaitan banyak sudut sebenarnya.
daripada sekecil-kecil perkara undang-undang sehinggalah sebesar-besar undang-undang yang ada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai saudara Islam ini dan memahami dan perlunya kepada mengamalkan kepada undang-undang Islam sebenarnya. Cuma di sana masih lagi kita berkelompongan ataupun masih lagi terikat dengan undang-undang yang ada pada zaman ini, dalam model lah. Kita masih lagi jauh lagi perjalanan kita untuk kita mengubah sistem dalam negara ini kepada sistem Islam. Walaupun kita katakan bahawa kita punya perlembagaan kita masih dinamakan Islam sebagai agama rasmi dalam Malaysia ni, cuma di sana masih lagi kita tak dapat untuk menjalankan hukum hakam yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Jadi untuk sebelum kita pergi pada soalan, jadi saya mempromosikanlah kepada tuan-tuan yang ada pada hari ini yang menonton live di dalam YouTube Dewan Pemuda PAS kawasan Jasin, untuk memberikanlah sumbangan kepada Dewan Pemuda PAS untuk menjalankan aktiviti-aktiviti seperti ini, aktiviti live, pengisian, kemudian adanya aktiviti-aktiviti lain seperti kita kata kebajikan dan sebagainya. Sebab di sana perlukan dana juga untuk kita sama-sama menghidupkan suasana ilmu seperti ini, kemudian suasana kemasyarakatan di luar sana dan sebagainya. Jadi kami alu-alukanlah kepada tuan-tuan yang melihat ataupun yang menonton dalam live kami ni. Jadi itu saja untuk tuan-tuan. Mudah-mudahan di sana apabila tuan-tuan menyumbangkan kepada Dewan Pemuda PAS kawasan Jasin, mudah-mudahan di sana menjadi saham kepada kita lah, menjadi saham kepada kita untuk kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi ada satu soalan daripada saya sendirilah. Bagaimana waris tu nak menuntut ganti rugi? Contohnya perbelanjaan bulanan, kemudian maksudnya nak tuntutlah perbelanjaan ataupun kita kata maintenance ataupun perbelanjaan yang wajib lah, makan minum, sewa rumah mungkin, ataupun perbelanjaan anak-anak sebagainya. Jadi bagaimana nak tuntutlah? Satu soalan dulu. Wallahualam. Dari sudut Malaysia ke Islam, Ustaz? Dari sudut Malaysia sini, maksudnya zaman sekarang ni. Sebab kita tak ada lagi syariat, undang-undang syariat lagi. Okay, terima kasih Ustaz atas soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi untuk pertama sekali, kalau dalam Malaysia ni kita ada juga benda satu ruang lingkup yang kita boleh tuntut pampasan ganti rugi kepada pesalah-pesalah pelaku-pelaku yang mendatangkan kerugian atau kecederaan kepada keluarga mangsa, kepada mangsa lah. Jadi kalau kita tengok ada satu peruntukan di bawah undang-undang namanya Undang-Undang TORT, T-O-R-T, kan? Undang-Undang ganti rugi, dia akan adalah formula dia. Saya tak ingat formula dia. Dia bukannya berdasarkan kepada sewa rumah, dia bukan berdasarkan kepada makan minum. Dia lebih kepada persen. Macam mana contoh, kalau umur pensyen tu 60, ada kemalangan ataupun ada berlaku kerugian pada umur 40, maka 20 tahun lagi tu akan digantikan. Tengoklah kecacatan dia tu kekal, kecacatan dia tu makan masa bila, berapa lama. So benda tu akan dikirakan dah ada persen dia, dan akan ada keluarlah jumlah kepada tuntutan tersebut. Jumlah tuntutan ni sangat berat, sangat berat untuk ditekankan oleh mahkamah, sebab hakikatnya kalau kita sebut jumlah, mesti mahkamah akan tanya macam mana kita dapat jumlah tu, formula apa yang kita pakai. Jadi kalau kita tengok dalam undang-undang TOT ni, dia ada kiraan dia sendiri untuk kita tuntut satu jumlah untuk kita meletakkan nilai sebagai jumlah tuntutan kita untuk ganti rugi ataupun pampasan. So sekarang ni masih boleh melalui undang-undang TOT undang-undang ganti rugi tersebut.
Cuma itulah macam saya cakap, benda ni dia akan melibatkan kepada kos, melibatkan kepada masa, melibatkan kepada perbicaraan. Jadi dia akan makan masa dan untuk orang berduit. Jadi itu realiti dia lah. Jadi boleh dituntut kalau ada duit lah, kalau ada bantuan daripada mana-mana entiti untuk kita bawakan kes tuntutan kita ke mahkamah. Itulah ke Ustaz jawapan dia. InsyaAllah, jelas. Okey, satu lagi soalan tentang hukuman, tentang satu soalan. Apa halangan untuk laksanakan diat ni? Halangan je lah. Halangan untuk buat diat. Halangan pertama sekali kita kena tahu, kalau kita sebut pasal halangan ni dari sudut undang-undang, kita kena tahu dekat Malaysia ni undang-undang yang paling atas adalah Perlembagaan Persekutuan, dan segala kes-kes yang berkaitan dengan pembunuhan, benda-benda yang berkaitan dengan diat ni, pembunuhan ke, pembunuhan secara tidak sengaja ke, pembunuhan secara sengaja ke, pembunuhan secara tersilap ke kan, ataupun menyerupai sengaja, diat-diat ni semuanya, konteks-konteks jenayah ni semuanya akan dibahaskan di bawah criminal law, akan di bawah penal code kan, akan dibawa ataupun diletakkan di dalam criminal law tu. Cuma kalau kita sebutkan sikit lah tentang elemen ganti rugi ataupun diat ni, ada tak dibuat dalam undang-undang macam yang Ustaz Solihin ada tanya tadi pada mula-mula, memang ada dalam undang-undang TOT kan, memang ada perkara tersebut. Cuma itulah kelemahan dia adalah bila macam mana kita nak buat tuntutan, nilai macam mana, kos macam mana, kita nak dapatkan pampasan, nak dapatkan ganti rugi daripada kehilangan nyawa tersebut. Itu adalah halangan-halangan yang boleh menyebabkan rakyat mahin ataupun orang yang tak mampu ni tak dapat nak buat pun pampasan tersebut, tak dapat nak buat pun konsep diat tersebut kan. Nak jalankan, nak tuntut diat tu pun susah, nak tuntut ganti rugi pampasan tu pun susah kan? Sebab kita tak ada sistem yang betul-betul valid untuk kita praktikalkan diat di dalam negara kita. So tu halangan yang utama lah, yang paling besar kepada masyarakat umumnya. Cuma kalau orang tu kaya ke, orang tu memang peguam ke, dia boleh bawa sendiri kes tu apa semua, dia boleh buat sendiri dokumen, boleh kumpulkan sendiri bukti apa semua tu, dia boleh ambil pampasan dan ganti rugi. Tapi bukan diat. Diat ni mahal, harga dia sangat tinggi, dan diat ni dia sangat mendatangkan pengajaran yang mendidik, pengajaran yang sangat menyebabkan orang serik nak mengulangi perbuatan kesalahan tersebut. Itu yang paling besar yang tidak dapat kita sebut dalam mana-mana segmen undang-undang yang ada pada hari ini kan. Jadi nak tak nak memang kena memerlukan dalam Malaysia ni, dan memang segala pertukan-pertukan undang-undang tu perlukan kepada penggubalan, perlukan kepada usaha menggubal undang-undang tu. Sebab itulah Islam di atas ataupun apa orang sebut, al-Islamu as-sunan wa sultanu haris. Kita kena sebut, kita kena bagi tahu Islam tu memang asas kepada hidup kita, dan sultan itulah sebagai penjaga dia. Kuasa memerintah, kuasa mendapatkan kuasa untuk menggubal undang-undang ni memang kita kena jalankan. Dan memang kita kena kejar, kita kena tegakkan untuk pastikan diat yang ada pada hari ini kan, dalam buku-buku fiqh pada hari ini tidak semata-mata duduk dalam buku, tapi diduduk dalam undang-undang kita, sekaligus tidak menjadi halangan kepada soalan yang disebut oleh sahabat kita ni. Itulah ke Ustaz. Okey, jelas insyaAllah. Jadi tak ada soalan lagi lah di peringkat penonton. Soalan tadi di peringkat yang bernama Muhammad Najmi tadilah, yang menanyakan tadilah tentang diat. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Najmi. Untuk yang terakhir Ustaz, boleh tak Ustaz, jika tak soalan sekarang ni, Ustaz boleh gulungkanlah untuk perbincangan pada malam ini insyaAllah. Silakan Ustaz. Okay. Jadi kita kena faham, dalam kita duduk dalam gerakan Islam ni, Nabi SAW dah ingatkan dalam hadis yang kita dah baca tadi kan, kita dah sebut ala inna sultan, satu ayat Quran, satu hadis Nabi yang Nabi sebutkan ala inna sultan wa ala innal furqan Quran wa sultan sayaftariqan. Jadi Quran dan juga kuasa pemerintahan ni, undang-undang ni kita akan berpisah.
Kita nak bagi tahu wahyu tu tak ada, Al-Quran tu tak ada. Tapi kuasa dan undang-undang tidak bergerak ikut wahyu, ikut kitab, ikut hukum syarak yang kita belajar, yang kita amalkan, yang menjadi asas kepada pegangan kita pada hari ini. Dan ada satu lagi hadis yang kita dah baca pada awal-awal tadi, terungkainya hukum-hukum, terungkainya undang-undang, terungkainya satu persatu, terputus satu persatu ikatan Islam ni menyebabkan kita susah untuk kita dapatkan keadilan. Dan inilah realiti yang Nabi ingatkan, dan benda ni bukannya benda yang retorik, benda yang main-main. Jadi sebab itulah antara benda besar yang kita kena faham, kita kena tahu bila undang-undang dah dipisahkan daripada wahyu ni, keadilan dia akan tempang. Akan berlaku macam-macam kepincangan, akan berlaku macam-macam kezaliman yang tidak terbela. Jadi benda-benda tu kita jangan pelik, sebab hakikatnya berlaku kepada siapa? Kepada ni, yang kedua tu kan. Dalam kesimpulan kita buat tu, bila kita cakap pasal fake jinayat, kita bukan nak hukuman yang paling keras, bukan hukuman yang paling sakit, paling menserikkan pelaku semata-mata. Tapi kita minta untuk keadilan tu ditegakkan, agar semua perkara wahyu-wahyu tu dapat dilaksanakan. Semua prinsip-prinsip yang Allah letakkan, hukum-hukum tu bukan hanya bacaan, tetapi benda yang dipraktikalkan secara adil, secara tuntas di dalam negara kita. Jadi benda-benda ni menyebabkan kita ni ada komitmen lah. Lagi-lagi kita yang ada sebagai ahli gerakan ni hari ni, kita jangan bergerak hanya semata-mata semangat, semata-mata hanya semata melaung-laungkan slogan itu ini, tapi bila cerita pasal fake jinayat, macam mana penyelesaian Islam, macam mana Islam selesaikan tragedi tersebut, macam mana Islam selesaikan kezaliman yang berlaku hari ini, kita tak boleh nak jawab. Rugilah tuan-tuan. Kita ni gerakan Islam, kita ni bergerak dengan solusi yang Allah Subhanahu Wa Taala dah sampaikan. Kita bergerak, kita nak tegakkan Al-Quran, nak tegakkan Islam, nak tegakkan hadis yang Nabi SAW pernah sampaikan kepada kita di dalam negara kita lah. Allahu'alam. Moga-moga dengan pengisian pada hari ini dapatlah kita sama-sama tambahkan lagi keyakinan, tambahkan lagi ketaatan kita untuk kita terus konsisten untuk menjalankan gerak kerja menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya dalam undang-undang Malaysia pada hari ini. Allahu'alam. Okey, terima kasih kepada Fadil Ustaz Izzuddin atas pergulungan yang diberikan tadi. Sebab itulah kita kata bahawa Islam ini sangat menitik beratkan tentang hukum hakam melalui Quran, hadis dan ijma' para ulama'. Jadi kita sebagai selaku umat Islam dan khususnya ahli gerakan Islam, kita kena banyaklah mendengar pengisian-pengisian berbentuk sepertinya di antaranya, supaya kita pun boleh faham bagaimana Islam ini menjalankan hukum hakamnya tanpa sebut Islam ini mendidik lah. Maksudnya bukan menghukum semata-mata, tetapi mendidik supaya kita ini selalu mengingati bahawa kita ini adanya pantauan daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya insya-Allah sekali saya ucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz atas bertangan. Jadi mudah-mudahanlah di sana kita mendapat ganjaran lah. Bila kita berkongsi ilmu, insya-Allah mudah-mudahan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu saya selaku moderator ataupun pengacara majlis mohon maaflah sekiranya ada kesilapan dan kesalahan mengendalikan. InsyaAllah mudah-mudahan insyaAllah nanti kita berjumpa lagi Ustaz, boleh insyaAllah. Kalau rezeki kita jumpa lagi pada Ustaz, mudah-mudahan kita dapat bersulah. Jadi kita tutuplah majlis kita dengan tasbih qiraatul as. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, jadi insyaAllah itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.